Stadium Hang Jebat untuk perlawanan yang ke-80. Sebenarnya perlawanan ini tertangguh beberapa kali ekoran daripada komitmen masing-masing dalam pertandingan kalah mati negara dengan Sabah yang baru saja muncul sebagai juara MFL Challenge Cup bagi musim 2025-2026 menerusi kejayaan mereka menumpaskan Penang FC menerusi sepakan penalti. Berdepan dengan satu cabaran iaitu untuk keluar daripada zona bawahan. Secara dekat Juan Torres Garrido yang pernah mereka bersama-sama dalam skuad kebangsaan. Amantegi masuk dalam kawasan penalti, peluang dengan percubaan kaki kanannya. Jafri Firdaus mengharapkan bahawa ada satu cutback yang akan dilakukan oleh Amantegi, tetapi berpunca daripada satu hantaran jauh. Dia masuk ke dalam kawasan penalti untuk mengatasi Sulaiman Lengbo, tapi percubaan kaki kanannya terlalu perlahan. Bahaya di sini. Samsaldin membuka permainan untuk Lengbo. Satu hantaran lintang ke hadapan pintu gol. Memang mengundang hantaran seperti itu. Kali ini mencari Inggem. Kawalan baik, dia masuk ke kawasan tengah. Satu terupas by Ondong. Dinafikan kali ini cemerlang oleh Somerville. Dapat kita lihat satu terupas dan tidak offside. Jenny. Tolakan daripada Arun Kumar tadi. Cik Rashid hantaran ke belakang. Samsaldin menunggu peluang. Biasan bola itu sampai tepat kepada Damian Lim. Ditinggalkan dan dihantar. Ada tolakan dari belakang untuk melakukan tindakan susulan. Pemain pertahanan yang naik ke atas. Kudayub di Fapus menerima satu hantaran baik, tetapi sayang tidak tepat. Melihat kepada mungkin satu lagi pertukaran. Bukan mungkin, akan berlaku satu lagi pertukaran dari pasukan Melaka ketika mereka sedang bertahan. Tierney melakukan try yang cukup baik. Satu turning yang dilakukan oleh penyerang ini sudah pun dapat menewaskan Somerville, tapi tiang menyelamatkan Melaka FC. Ada sentuhan sedikit yang dilakukan oleh Sam Somerville. Irfan Zakaria memastikan keadaan selamat dan juga kembali tenang dengan hantaran kepada Somerville. Samsaldin mendada untuk Kalesic. Hantaran semula dari Mahali. Peluang di sini masuk di celah kaki Damian Lim. Akhirnya selepas dua kali mencuba dalam peranan ini, Dino Kalesic meletakkan Melaka di depan. Tetapi kredit juga harus diberikan kepada Mahali yang bijak. Mahali ataupun Omar Hakim. Omar sebenarnya. Omar Hakim menolak semula kepada Kalesic. Dan bola itu di celah kaki Damian Lim. Impact yang dibawa oleh pemain yang baru masuk, Omar. Dan Kalesic meneruskan lariannya. Tak ada sudut, tetapi dia mencuba saja. Pak Wang Il, Ingham, Fakrul, Jafri Firdaus, cross by. Tandukan yang dilakukan oleh Belfort. Terus kepada Somerville. Pendek untuk Jane Palekanos. Tolakan ke sebelah tepi. Jafri Firdaus teragak-agak. Dan sekaligus juga kedengaran whistle terakhir perlawanan yang ditiup oleh saudara Fuses Saleh.
bekerja keras hari ini. Perlawanan yang ke-80 di Stadium Hang Jebat, Melaka FC 1, Sabah FC 0.